Assalamualaikum semua, selamat datang ke Watzai TV. Nama saya Wan Zai dan hari ini saya dari Seremban nak drive terus ke Johor Bahru. Jom, follow saya jom. Sekarang kereta saya tengah charge dekat Starbucks S2 DT. DT ni maksudnya drive thru lah. Macam lawa tak kereta saya. Silap tu. Ya, ni bawa kereta saya ni. Alamak, tak nampak lah. Okey. Katanya okey, nampak kan? Nampak lah sikit. Lebih kurang 10 minit akan full, InsyaAllah. Dan bateri saya sekarang adalah 95%. Saya cas kasih 100 dulu, and then baru kita bergerak ke Johor Bahru. Okey, bateri kereta saya dah pun penuh. Dan sekarang 100% kat sini kan. Alamak, tak nampak pula. Okey, bateri kita dah penuh 100%. Ini nombor ni macam saya pernah cerita kat video sebelum ni lah. Nombor ni penipu. So korang jangan percaya 455 ni tak mungkin dapat. So sekarang kita nak bergerak ke JB. Trip ni saya akan reset kepada 0. 26 km ni daripada rumah saya tadi. Okey, saya dah set kita punya pergerakan hari ni. Dari Seremban nak ke JB ni sebenarnya bukan JB sangat. Saya nak turun di JPO dulu. JPO dekat area Kulai tu kan. So anggaran 250 km dan bateri kita 100%. Kemungkinan besar memang sampai lah tanpa kita perlu charge di pertengahan perjalanan kan. Tapi jom kita tengok. Kalau tengok cuaca dekat Seremban ni, nampak mendung tau. Kalau sepanjang perjalanan kita langit mendung je macam ni, bateri kita akan jimat sikit lah. Sebabnya aircon kita tak perlu kerja keras. Sepanjang perjalanan dari Seremban nak ke Johor Bahru ni, saya akan ikut highway dan saya akan berhenti di semua charging station yang dekat dengan highway lah. Sama ada dia ada dekat RNR ataupun dia berdekatan je dengan exit. So, jom kita tengok. Saya akan mulakan perjalanan sekarang. Sekarang pukul 12.30 tengah hari. Jom. Checkpoint yang pertama, saya berada di Senawang Lay-by Southbound. So, jom kita tengok. Dekat sini ada empat apa kita panggil? 4 charging station. 1, 2 belah kiri, 1, 2 belah kanan. Cuma dekat sini saya rasa mahal lah. Mahal sikit lah. Tapi charging station dia cantik tau. Sebab ada gambar apa kita panggil? Gambar sting macam ni kan. Ini phone saya untuk charge kereta kan, selalu saya akan guna app Jom Charge. Okey, sorry, laju sangat tadi. Okey, ini app, saya pakai app Jom Charge. Dan kita buka map dia kat bawah ni. Jom kita tengok yang Senawang Lay-by punya harga dia berapa. Keras. Harga dia RM1.80. Dan dekat sini dia kata charging is limited to maximum of 80% state of charge sahaja. So kalau saya nak charge sekarang, saya rasa tak boleh kot. Dan saya tak nak try pun sebab mahal. RM1.8. Pendapat saya, harga yang berbaloi adalah RM1.50 dan ke bawah. Kalau RM1.6 tu kira pendapat saya dah cukup mahal lah tu. Saya kemungkinan besar tak akan buat lah kan. Saya hampir lupa kita nak check bateri. Setiap checkpoint kita akan check berapa banyak bateri kita tinggal. Setakat ni kita baru jalan 17 km, baru pakai 4% je. Okey, let's go ke checkpoint kedua. Sejak bawa kereta EV kan, saya rasa saya macam bapak-bapak tau. Tengoklah speed saya, 110, tadi 109. Kalau paling-paling lebih pun 120, 130. Sebab nak jimat bateri kan. Bila ada kereta cucuk daripada belakang pun, kau pergilah. Malas lah nak laju-laju kan. Kita nak jimat ni. Saya masuk ke Sempadan Melaka pada jam 1.18 petang. Petang ke tengah hari
tengah hari kot. Saya dah sampai di checkpoint yang kedua, iaitu RNR Aikero. Ini kereta saya kat belakang dan Charge EV punya station dekat belakang saya lah. Dan jom kita tengok. Dekat sini ada 2 charging bay. Tapi dia agak kreatif lah. Dia ambil 3 lot, dan yang tengah-tengah ni dia letak DC charger ni. Tak adalah kita tarik kabel jauh sangat kan. Kosong lah. App yang sama juga, jom charge, dan jom kita tengok berapa harga dia kat sini. RNR Aikero, dan harga dia adalah RM1.30. Harga RM1.30 barulah berbaloi kan. Okey, kita dah jalan 56.6 km dan bateri dah pakai sebanyak 15%. Okey. Macam okey lah consumption hari ni. Dan saya pun drive agak baik lah. Saya jadi budak baik hari ni. Dekat RNR Aikero ni, Jejantas ni, ada 2 tempat charge tau. Satu tempat charge yang saya baru tunjuk tadi tu, dan satu lagi ada dekat Petronas dekat depan tu. Rasanya Petronas, tapi dekat kedai minyak kat depan tu lah. Jom kita tengok yang kat depan tu pula. Cuma yang dekat depan tu dia mahal sikit berbanding ni. Saya tak tahu kenapa. Saya masih lagi dekat checkpoint kedua, tapi tempat charge yang kedua selepas dekat RNR Aikero tadi kan. Ni masih lagi dekat RNR Aikero, cuma ini dekat Caltex. Tadi saya sebut Petronas kan. So ini dekat Caltex, dan ini adalah stesen Jom Charge di Caltex. Okey, tu di Caltex. Cuma dekat sini ada satu charging bay dan ada satu tempat charge lah. Yalah, dah tentulah satu charging bay, satu tempat charge lah kan. Cuma kalau kita tengok, saya malah nak pergi sebab ada orang tengah charge kat sini kan. Ada 3 nozzle. Yang itu nanti saya akan buat satu lagi video. Okey, ada satu Lead Motor C10 plate daripada Singapore. Tak apa, jom kita teruskan perjalanan kita. Checkpoint yang seterusnya adalah 42 km je dari RNR Aikero ni. Let's go. Checkpoint 2.9. Tandas dulu kejap. Saya dah sampai di checkpoint yang ketiga, iaitu pit stop at Tangkak. Okey, tak nampak kan charging port dekat mana kan? Ni dia punya signage. Dan tulis EV dia dekat sini. Nampak tu colour biru tu. Sekarang saya nak bawa korang untuk tengok kat mana tempat charge kereta dia. Okey, untuk first timer kan, bila korang masuk tempat ni, korang akan nampak tempat makan yang besar gila macam ni. Alamak. Pit stop at Tangkak. Dan ada ruang dekat belah kanan ni, masuk, dan korang akan nampak satu tempat yang macam petrol pump tu. Besar dan memang banyak. Ada berapa? Jom kita kira. Imas saja ada 3 biji tengah charge. Kita berhenti tepi lah untuk kira. Charging bay ada 8. Dan saya nak pergi park lah. Konon-konon macam tengah charge lah kan. Alamak, seatbelt tak pakai. Saya tak boleh lah drive tak pakai seatbelt ni. Kena pakai juga macam mana pun. Tidak rasa tak selesa. Okey, saya sekarang berada di pit stop at Tangkak. Jom kita tengok harga dia berapa. Charge. Betul ada 8 bay dan nampak macam semua hidup ni. Okey. Harga dia lebih sikit daripada average lah. Bukan average, lebih sikit daripada median untuk saya lah. RM1.60 untuk setiap kilowatt. Dan speed dia adalah 180 kilowatt. Not bad. Saya dah pun park dekat charging bay. Charging bay nombor apa ni? Charging bay nombor 1. Itu dia. Jom kita turun tengok. Walk around sikit.
memang best lah. Memang best, besar, dah macam charging pula, dah macam petrol pump. Ada 8 bay. Macam ni baru syok kan kalau nak pakai kereta EV. Tak adalah tertunggu macam dekat R&R kan. Tu ada 2 biji IMAS tengah charge. Speed pun okey, 180 kW. Tapi dia tulis sini 320. Mungkin dia dah up game dia lah kot. Ni tempat cas kereta kan. Kereta korang park kat sini, jangan lupa lock. Dan sini ada surau dan tandas awam. Walking distance, dia dekat sangat nak jalan. Dan sebelah tandas awam ni ada kedai makan yang besar gila, sangat-sangat selesa lah. Belakang tu tempat makan dan tempat cas kereta dekat belakang ni je. Sini ada surau dan tandas awam. Best lah tempat ni. Next time kalau saya pergi dengan family, saya memang akan singgah kat sini untuk cas kereta dan makan. Sebab dengan family, sebab kalau seorang-seorang saya takkan cas kat sini sebab RM60. Saya akan cari yang RM30 punya. IMAS tu dah siap charge dah. Tinggallah 2 biji kereta je. Kereta saya dan IMAS putih ni. Okey, jomlah kita bergerak ke next destination. Saya hampir terlupa lagi untuk kita cek bateri kita setakat ini. Setakat ni saya dah jalan sejauh 98.9 km. Berapa persen bateri pakai tu? 27%. Sangat selesa lah. Kudos lah kepada Charge EV buat tempat yang macam ni kan. Dan daripada exit Tangkak tadi sampai ke pit stop at Tangkak ni dalam seminit kot ataupun 2 minit macam tu. Memang dekat sangat. 1 kilometer rasanya. So korang bolehlah singgah dekat sini Sebelum saya bergerak, jom kita tengok berapa jauh ke checkpoint seterusnya. 35 km untuk ke checkpoint yang ke berapa Ke-4. Jom. Kawasan rehat Pago. Mana? Kiri kanan? Sama je. Saya dah sampai ke checkpoint yang ke-4, iaitu R&R Pago. Okey, dari sini nampak kan? Sana tu. Okey, macam biasa kita pakai app Jom Charge di R&R Pago Southbound. Okey, harga dia adalah RM1.40. Okey, pada saya RM1.04 ni harga yang reasonable lah. Boleh pakai punya. Cuma speed dia agak slow lah, 50 kW tau. Macam kereta saya BYD Atto 3 ni boleh terima sampai up to 88 kW. Charging speed dia lah 88. Ada kereta yang boleh dapat lagi laju. Contoh macam BYD Sea Lion 7, kalau tak silap saya 150. Kalau Tesla boleh pergi sampai 250 macam tu. Laju lah kan. Sebelum saya turun, jom kita tengok time sekarang pukul 3.08 minit. Dan bateri yang dah pakai sebanyak 38%. Dan saya dah travel sejauh 133 km. Okey. Disebabkan saya malas nak turun, saya reverse daripada parking slot kat depan tu sampai ke sini. Dan belah kanan saya sekarang adalah Charge EV punya charging station. Cuma dekat highway kan, dia orang memang buat paling banyak pun saya ingat 4 kot tempat charge kan. Sebelum saya bergerak ke checkpoint yang terakhir, saya mungkin akan turun sekejap kot dekat Yongpeng sebab saya nak makan kat satu kedai. Kedai ni daripada tepi jalan pun nampak, tapi saya tak pernah makan lagi. So, jomlah kita bergerak ke sana. Jarak untuk pergi ke tempat makan yang saya nak pergi tu 48 km. Tapi dia kata mungkin tutup pukul 3.30. Sekarang pun dah pukul 3.20. Tak apalah, makan apa yang ada je lah kan. Okay, let's go. Sepanjang cruising dari Seremban ke Johor ni, speed saya paling laju adalah 135. Itu je. Tak pergi lebih daripada tu pasal kita nak jimat bateri. Ni pun saya masuk ke tepi balik tau. Saya singgah sebentar di checkpoint 4.5. Itu dia.
tandas lagi. Jom. Sebelum gerak, saya buka Pokemon. Ada pula Pikachu jadi boss untuk di raid kan. CP pun 3277 aja ni. Yalah, lawan kejap. Jom. Sekarang pukul 4.20 petang dan saya baru sampai dekat kari kambing 40 hari. Nampak 40 je. Tapi yelah, memang dah tutup lah. Tak ada rezeki lah saya. Tak apalah, next time saya singgah lah. Cari kedai makan biasa je kat depan. Tengok apa yang ada. Okay, bateri setakat ni dah makan 53% dan saya dah jalan sampai 180 km. Okay, ini adalah checkpoint yang urgent. Dia bukan urgent lah, dia macam urgent lah juga kan. Sebab saya lalu dekat R&R Macap ni, saya nampak dekat signage tepi tu, dia kata R&R ni ada EV punya charger. Dan saya pun masuk lah. Lepas tu saya tengok, oh ada ni TNB Electron. Rupanya TNB punya charger dia tak ada kat dalam Jom Charge tau. Saya pun tak tahu kenapa, tapi ini adalah benda yang paling tak best Jom kita try tengok. Sebabnya menunggu guys. Ada 2 biji tengah charge. Charging bay ada 2 je lah. Lepas tu ada Imas yang tengah tunggu. So kalau saya nak charge, saya kena tunggu ni jenuh. Berapa persen kita tak tahulah. So jom jalan. Saya sedang buat confirmation dekat dalam app Jom Charge. Memang tak ada kat sini. Tapi dia tulis lah TNB Electron macam ni kan. Tapi tak adalah, saya tak boleh charge di TNB Electron menggunakan app Jom Charge. Okay, noted. Check in di JPO bersama BYD Atto 3. Entrance ada dekat belakang sana. Malas pula nak pergi ambil gambar kat sana. Okay, apa kata kita buat checking dulu. Kita dah travel sejauh 258 km dan bateri tinggal 24%. So kita dah pakai anggaran 76%. So macam mana? 260 km dan kita pakai bateri 76%. Okey ke tak okey? Saya ingat nak masuk dalam sana kejap kan. Ingat nak pergi ke toilet. So apa yang saya buat dekat sini adalah saya nampak ada 2 tempat charge AC. Jadi saya charge kereta saya guna AC dulu sebab saya tak nak overcharge. Sebab esok saya ada tempat lagi saya nak pergi. Ada satu tempat yang saya nak charge kereta saya. Tempat tu agak best juga dan akan masuk dekat video yang next punya. So kita biarkan dulu kereta kita charge menggunakan AC. Okay, AC ni dia slow sikit lah berbanding DC. Bukan slow sikit, dia slow banyak. Macam saya charge dekat rumah lah. Tu kabel dia sangat panjang. Sampailah ke kereta. A few moments later. Tadi bateri saya 24% kan. Sekarang 28%. Saya charge guna AC. Berapa harga ni? RM2.5. Comel je amount dia. Okey, sekarang pukul 6.20. Saya nak pergi charge dekat DC supaya boleh laju sikit dan jom saya bawa tour tengok tempat ni DC charger yang ada dekat JPO ni. Jom kita tengok. Yang ni Imas 5 ni tengah charge guna AC. Saya pun guna AC juga. Dan nampak tak nombor ni? Nombor 12. Ini adalah DC charger nombor 12. Dan chargernya memang banyak, 12 dan semua kosong tau. Semua kosong. Saya ingat time-time macam ni mungkin akan ramai pakai kan, macam orang bawa balik kerja. Tapi tak ada orang pakai lah. Okay, jom kita jalan tengok nombor B masing-masing. Dia bagi limit 4 jam sahaja. Ini semua kosong. Dan ini dekat situ banyak, ada 2 AC kan.
Ini yang ada dekat dalam Jom Charge sahaja tau. Dekat belah sana, tak tahulah korang boleh nampak ke tak, lampu-lampu color hijau tu kan. Oh, teratas sangat pula. Lampu-lampu yang color hijau semua tu, itu semua charger. Memang sangat-sangat banyak. Saya agak pelik juga sebabnya yang dekat belah-belah depan sana tu tak ada dekat dalam app Jom Charge. So macam mana nak pakai, mungkin ada tulis kot dekat sana. Sekejap lagi saya akan pergi ronda sana kejap dan kita tengok macam mana nak pakai dia. Alright, ini semua adalah charger. Macam banyak tak banyak, semua lot yang bertanda EV ni kan, semua adalah tempat charge. Tapi saya rasa dia AC lah, maksudnya speed yang perlahan punya kan. Biasalah orang nak pergi mall, orang memang nak charge slow-slow. Okay, itu habis. Kemudian dekat sini pun ada lagi. Tadi kita jalan dekat belah depan, belah sana tu. Sekarang kita kat belah sini ada lagi. Saya pun tak dapat kira berapa banyak, tapi saya ingat macam 20 ataupun 25 untuk satu line ni. Macam banyak kan. Wah, ni kereta apa ni? Zeekr ni tengah charge. Banyak kan? Banyak gila kan? Dan ada juga lagi, bukan untuk kereta sahaja, untuk lori pun ada juga. Mungkin bukan lori lah, mungkin untuk bas elektrik punya kan. Jom kita masuk dekat sini. Ini semua adalah charger. Bukanlah semua, ada 4 charging bay. Ada 4 charging bay. Dan memang panjang ni. So saya rasa ada bas elektrik yang akan charge dekat sini lah. Esok saya akan charge kereta dekat tempat yang lebih best. Saya rasa dekat Malaysia tak ada kot. Dekat Johor ni yang pertama tempat yang saya nak charge esok ni lah kan. Tempat dia special. So nanti saya akan buat satu video untuk tempat charge saya esok. Jom kita pergi charge DC dulu. Kalau korang nampak kat sini ada tulis plug 1, plug 2, plug 3, plug 4. Saya punya plug 12. So kita tengok JPO Johor 2, plug nombor 12. Okey, jumpa. Up to 320 kilowatt Laju juga. Tengok harga dia sikit. Harga dia RM1.30. Okey, ni yang saya suka. DC handal ni harga dia cantik. Ini by DC handal. Sekarang pukul 6.25. Kita tengok dekat phone lah, senang. Sekarang pukul 6.25 petang. Bateri 28%. Saya ingat mungkin dalam 10 minit kot, 10-15 minit macam tu untuk naikkan ke 50. Sementara menunggu charge ni, jomlah kita tengok apa dia tulis dekat skrin ni. Saya pun tak nak bagi perhatian apa dia tulis dekat skrin ni. Power yang dah masuk, ini uptime dan itu persen bateri kereta. Okey, faham. Okey, sebenarnya ada satu benda yang saya boleh buat tau sementara menunggu ni. Okey, jom saya tunjuk apa yang saya boleh buat dekat dalam kereta Okey, inilah apa yang saya boleh buat. Pandang di atas awan, kulihat bintang melambai, hutan menggapai, tetapi tiada. Salah. Lagu saya tak sempat nak habis dan dah 50%. Okey, sekarang pukul apa sekarang? 6.36. Okeylah, jomlah kita tutup charger. Stop charging. Okey, kita tengok sikit. Berapa ringgit habis? RM19.04. Okey, inilah dia resitnya. RM19.04 untuk 14 kilowatt setengah. Nama saya Wan Zai dan saya mengucapkan terima kasih kepada anda yang menonton Wat Zai TV. Itu sahaja untuk video kali ini. Assalamualaikum.